يا نور الهلال أقبل تعال فالشوق طال والقلب سما نحو السماء مترنما لا تنقضي أنت للروح دواء رمضان 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 يا حبيب رمضان رمضان ليتك دوما قريب. Wabarakatuh. Selamat datang ke ruangan podcast kami. Kepada semua pendengar yang budiman, kami juga ingin mengucapkan ribuan terima kasih bagi mereka yang telah meluangkan masa bersama kami. Saya Ryan, saya Ziad, dan saya Fahad. Jangan lupa like, komen dan share podcast kami kepada teman-teman anda. Pastikan tetap bersama kami kerana episod kali ini akan penuh dengan wawasan, inspirasi dan pengetahuan. Kita akan kembali jurus selepas ini, so jangan ke mana-mana. محمد نبينا بنور هدينا من مكة حبيبي نور سطع المدينة من صلى صلاته وتحلى بصفاته يا بخت اللي في ظله ماشي يشفع له في مماته صلي على محمد السلام عليك يا رسول الله السلام عليك يا حبيبي يا نبي الله السلام عليك يا رسول الله السلام عليك يا حبيبي يا نبي الله يا رسول الله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang guys. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi. Waalaikumsalam. Engkau beri salam ke apa ni? Aku tak dengar. Pasal aku dengar dua-dua suara. So anyway, kita pun kalau ikutkan masa, memang sekarang orang tengah berpuasa di pertengahan hari hari bulan maksud aku. So topik-topik ini kita akan banyakkan soalan. Q&A. So Q&A lah Right. So you know, kita rimbat lah apa-apa soalan yang nak ditujukan atau nak disoalkan. Yalah, jadi para pendengar pun dapat jawapan dia daripada kita jugalah. Rings lah. Ringan-ringannya lah. Tak mau berat-berat. Banyak pun kita tak tahu. Nanti batal puasa. Betul, batal puasa. Betul. Ziad, ada apa-apa nak soal ke macam mana? Buat puasa. Jangan bab hukum-hukum hakam tolong pressure. Tak puasa adalah. je. Relax. Puasa lah, Kita nak dengar-dengar. Bagi muka lah, please lah, kan puasa. Okey lah. Bab puasa ni, satu ni aku nak point out tu macam mana kita menghormati puasa tu lah. Bulan Ramadan. Kalau sekiranya macam kan kaum perempuan kan, kalau diorang kan ada halangan, Okay. kan, dan mereka ada kadang makan lunch ke apa dekat luar, kan. Sebaik-baiknya jangan makan lah. Sebaik-baiknya tu sembunyi lah. Pasal kau dah pakai baju kurung, baju jubah dengan bertudung, Okay. tapi kau makan dekat luar. Hayat ramai akan memikirkan banyak dalam yang runs wild lah kan. First impression lah. The first impression was sustain lah kan. Okay. Ryan nak jawab dulu lah Ryan. Soalan apa ni? Ni recording bukan aku seorang je Tak adalah. Memang kan ramai. Pendapat gue yelah, kita ni kan berpuasa. Kalau macam kita nampak
of course kadang-kadang kita pun tertanya-tanya macam diri kita sendiri. Kadang-kadang kita dengan tak sengajanya kita pun dapat puasa kita tak sah. Sah. Pasal soalan-soalan lah, macam kadang-kadang kita nampak kita judging yang orang ni ke apa. I mean, of course is both ways lah pada aku. Pada aku yang ialah kalau kita berbual kaum perempuan ni, kalau dia ada datang hate, of course kalau dia kat public tu kalau boleh janganlah buat jangan makan di hal yang ramai kan kat public, orang nampak macam tak manis lah. Ya, betul. Jadi kita pula yang berpuasa, aku rasa kita lebih baik diam daripada mengata. Kalau kita mengata diri sendiri juga yang susah apa kan. Kau pun batal apa kau puasa. Kadang-kadang mulut tak berkata-kata tapi mata yang berkata-kata. Hati berkata. Dia macam gitu juga. Baik kita diam, hati kita berkata, mata kita tengok, mata kita pun berkata, kita dah start judging. Itu baik jangan puasa. Kan. Jadi it's actually both ways lah. So apa kau? Aku okay, bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Okay, dia macam ginilah dekat sikit mic. Okay, nak aku telan. Baca kaset. Okay. Alright, Puasa ni bukan sahaja menahan daripada dahaga dan kelaparan, betul? Dan juga kita menahan diri daripada exposed to unnecessary situation, macam mata kita memandang apa yang kita memandang. Itu dalam Islam pun memang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mention about lowering your gaze for a reason tau. And it applies to women as well, not for men je, for both gender. Yalah. And then daripada pendengaran kita, kalau bulan Ramadan, kita tak persoalkan, kita tak nak cakap pasal hukum mendengar muzik pasal it's very deep, it can be very debative. But kalau bulan Ramadan tu, 1 bulan je daripada 12 bulan kita ni, bulan Ramadan ni, aku rasa kepentingan untuk kita memberi kehormatan yang tertinggi atas bulan yang mulia dan suci ini adalah sangat dialu-alukan. Macam Melayu aku bagus. Aku baru nak cakap. Okay, teruskan. I'm amazed with my own language sometimes because aku pecah dengan wife aku pecah. Tak boleh pasal lain level kan orang punya kemahiran kan. So dialu-alukan. Ni aku selalu dengar je kat masjid ke siapa-siapa kan, orang yang bagus harap pembayaran ini akan dialu-alukan, dialu-alu. So yalah, dialu-alukan digalakkan. So bagi aku, pendapat aku, kita mesti cuba sedaya upaya untuk menahan pendengaran kita, penglihatan kita. Lapar dan dahaga ada default ruling already. So we cannot even argue about that. Tata bicara kita, pemikiran kita, ini kita kawal tau, kita punya nafs tau. Nafsu nafsi, right? Ziad favorite word, nafsu nafsi. So kita banyak sacrifice tau, banyak jihad kita tau, kita dalam bulan Ramadan. This is the true jihad. Jihad is just not about what we see and what we perceive from the media. What we see at ni jin mata satu ni, besar punya TV kan, makin besar. Ni mata Dajjal, Dajjal. So with that said, bila keadaan yang macam mana Ziad cakap, seorang wanita lah, dorang datang halangan dorang, maka dorang dibenarkan untuk as per normal, eat per normal. Dalam Islam ni, indahnya Islam kita ni, agama ni, dia dah letak peraturan tau, and dia dah, everything has been placed, has been line up for us tau. Surah Al-Ma'idah kan Allah sebut di mana yang hari ini aku telah sempurnakan agama kamu. Ayat dia pendek, bahasa Arab macam ni tau. Bahasa Arab is known, lagi pendek ayat dia lagi mantap, lagi tajam and deep tau. Arab punya Arabic language punya prospect macam itu. Dia punya methodology, manhaj dia memang cara gitu, objektif dia. So you need to learn to understand. I see. Right? So bila Allah dah sebut gitu, kita boleh faham yang
agama ni dah sempurna. Bila Allah cakap hari ini aku dah telah menyempurnakan agamamu, sedar aku dah completekan, tak ada benda-benda baru lagi. Especially dalam bab ibadah ni, tak ada benda nasi tambah 20 sen, tak ada lagi. Dah cukup, dia dah rap, dah cantik dah. So it's for us to put to practice only. That's it. Execute is for execution. So antaranya adalah adab pemakanan, adab pakaian, adab bicara, adab bukan adat. Adat. Pasal aku bukan nak kutuk. Adat orang Melayu, kalau orang Melayu yang tulen, bahasa dia cantik. Dan aku suka bahasa Melayu yang beralas, cantik sangat, you know. So demo sikit. Awak saya. Formal lah. Bersantap, alangkah indah. You know, this kind of words. And pembicaraan antara orang yang betul-betul guna bahasa Melayu yang bagus, macam bangsawan lah kita. Macam tu, cantik lah. Dan adat pembicaraan orang Melayu kita ni sebenarnya cantik, until we made it so colloquial. Jadi aku engkau, habis pelat-pelat, it becomes very, you know, everyday language lah. Okay, so coming back to this adab, kau tengok mulut aku. Okay. Dan dari nasib baik ni tak banyak-banyak serious topic nanti very light dan dari sudut makan ni, soalan dia boleh ke, patut ke, dia tak akan apa tahu macam mana, boleh tak diorang makan? Jawapannya boleh lah, boleh makan. Tapi pasal kita tahu dalam keadaan, okay, I give you an example kat Tampines, kau duduk kat dia punya restaurant, the eateries down there, you know that place is infested with the Malay community. Yes. Okay. And majority are fasting. If you purposely sit down there and you eat just to show, hello, I'm in the red zone, it's the time of the month, hello, it's okay, I can eat, you can't, then you are mocking. You're already mocking indirectly. You don't have to use a loud hailer to tell, no? But by doing so, your action is actually mocking in a way, and it's not encouraged in Islam. But disrespectful lah, disrespectful, because not only you're disrespecting the people around you, and we are encouraged as Muslims, sebagai seorang Muslim, kita digalakkan untuk meraihkan kaum kita, kaum orang Islam dan kaum orang tak Islam. In Singapore context, we live in harmony, kan? Right. So dia tak ada masalah kalau dia nak makan, dia cari satu corner yang not exposed to the public, and that's not the best is, you know, at this month, it's best that you do not eat in front of Malay Muslim people lah, just not to entice them, you know. It will be so saddening if it's because of you. Orang ni dia lah jihad, dia tengah jalan, dia tengah jaga pandangan dia, tengah jalan, sekali dia naik kepala dia, dia tengah makan BK, alamak, dia tak boleh angkat, dia beli, dia buka puasa dia, sos dia siapa? Who's the sauce? Kadang-kadang kerana engkau, dia tengah jihad tau, kesian. You know, time of the hour 2 to 5, dia paling peak lah tu. Sekali dia tengok favorite fast food pula tu, mushroom Swiss double patty. Orang berpuasa lah. Kan orang berpuasa kan. Tengok, bila kita buat macam ni, kita nyalio, macam kalau ada air liur boleh keluar pun dah bagus. Kan? Kan kering je kan. Tak kering. So kadang-kadang kita secara tak tahu dan tak perasan, kita menjadi sumber seseorang tu, na'udzubillah min zalik lah. Jangan kita menjadi satu sebab yang akan dia tak akan menikmati berpuasa itulah. Okay, ini pandangan aku. Macam we as human beings, we can be a good source or a bad source. Let's not be the bad source, you know, to bad things lah around us, secara langsung lah, tak secara langsung, betul. That's the word, tak secara langsung. So untuk yang sesiapa yang tak boleh dan tak mampu berpuasa kerana sebab-sebab yang tertentu, then silakan, kau nak makan kat rumah pun boleh, kat mana-mana yang, like I said, not in the line of our Muslim community lah, the crowd, you know. You'll be very it's not appealing lah. It's really not appealing, and because of that you are calling for criticism. So kau tengah mengundang kekecaman tau. Walhal orang tu tak tahu kenapa kau tak boleh puasa. Kau jangan cakap lelaki lah. Lelaki tak ada bulan. Okay, kalau dia tak puasa pasal dia tak puasa. Okay, okay. Itu bagian dia. Tapi
kau pernah a few times pergi Geylang, you can see openly, publicly, macam tak rasa bersalah, tak ada sifat malu. You know, dorang bersantap. Meo paisi lah. Meo paisi lah. Dorang bersantap. Bersantap secara secara dorang mewar-warkan diri. You know, macam tak apa-apa, aku tak boleh puasa. Kenapa? Kau dah hal. Ni jawab, kubur jawab masing-masing macam tu. Itu favorite question tu. Kan? So you can see it will still happen. It will happen sampai bila-bila. There will be people who will do this, and I think if we know that we are prone to nak kecam, nak kutuk kan, aku rasa lebih baik jauhkan diri. If you can't join them, leave them. Yeah. You see? So we have to be very tactful. Kita kena jaga-jagalah mulut kita ni, jaga-jagalah. Actually Ramadan ni is a very good start for everything. You know, if kau ni bangsa suka pandang orang, people watching, because suka people watching and you judge. If people watching is just to observe, you know, the psychology of human beings is fine. But until you judge and you're being biased and you're being very, you know, macam your assumption level goes to another level, then I think that Ramadan itself is the key to start to good things. Right. You know, good character. Take this opportunity to use the month itself to really contain yourself and to make things right within your own akhlak daripada kau punya mata kau, pendengaran kau, and untuk mendengar benda-benda yang tak patut, macam certain music songs. I feel that you have been listening for the whole year. Why don't this Ramadan for a start put that away? Kita orang Islam dengar lebih pada Quran, lebih pada syarahan, lebih daripada kata-kata benda-benda keislaman lah. Keislaman lah. Senang-senang punya lah. You know, make it light-hearted, because the energy will be used up when it comes to the second and third part of the day. You divide into 4 lah. So the third and the second and third quarter of the day is the part that you really jihad. No, memang bohong lah. Jangan cakap melainkan kau ni level lain. Kau ahli puasa, kaki puasa. Okay, then that is normal to you. But for us yang once a month, a year je, in a year that you look forward at the same time, you know that, oh my goodness, I'm not going to drink, I'm not going to eat. Pukul 3, pukul 4 kan kau dah merangkak kan, merangkak tolong no, diri sendiri je boleh tahu kan perasaan tu kan. Jangan bedek, don't know like everyone goes through that thing. Okay, so yeah, so that is really a jihad. And if you successfully buka when you hear the azan of Maghrib kan, masuk waktu Maghrib, then you have achieved, you are successful for that day, and alhamdulillah for that. Right. So itulah, jagalah adab dalam Ramadan ni. Antaranya bila kau seorang wanita tu, kepada kaum wanita, kaum ibu, kalau tak boleh puasa, memang itu memang fitrah, secara fitrah, dan tak ada masalah pun. Cuma ialah berpada-pada di mana kita nak makan atau minum, menghormati Ramadan, menghormati bulan suci, menghormati khalayak orang ramai. Okay, terima kasih. Aku macam nak cakap Okay, I want to touch on Tarawih. Okay, for all we know, Tarawih, you know, I mean, kalau kita kat Singapura, kita Tarawih, you know, and aku ada 2 faktor yang aku nak bring up is, of course, kita tahu kat Nusantara yang negeri lain tu kadang-kadang Tarawih dia laju sangat. Kau tahulah kat mana aku tak nak cakap. Adui. Okay, itu satu. Okay, itu nanti kita touch on. Okay, aku ada 2 fakta. Lagi satu fakta is, baru-baru ni ada juga viral budak perempuan budak-budak perempuan kanak-kanak. Kan ada kat belakang makmum wanita. Okay, dan of course kena, you know, budak tu kena colek, you know, budak lelaki tu buat benda yang tak senonoh lah. Kau tahu kan pasal tu kan? Kat mana ni? Kat mana? Seberang ke jiran? Ada kat jiran sebelah lah. Okay. Aku punya soalan is, dia sebenarnya tak akan terjadi apa-apa kalau kita ikut saf. Okay. Apa yang aku tahu, kita break down the saf. Okay, first kali kita tahu kita ada imam. Okay, followed by kaum lelaki, rijal.
kan, and of course kaum lelaki budak-budak kecil lelaki, we call it sibian, tak silap aku. Sibian, ya. Okay, then of course the kunsa, yang budak-budak lelaki yang ada 2 kelamin. Betul. Okay, then followed by the budak perempuan. Kan, baru budak perempuan, yalah budak-budak kecil perempuan kan. Baru belakang wanita. Paling last sekali lah. So of course, okay, masalah dia sekarang, kadang-kadang kalau kita pergi tarawih, ada tau macam yalah orang-orang tua nak khusyuk kan, nak jadi budak-budak ni kadang-kadang kira macam mengganggu dorang punya solat. Betul. Jadi aku punya, my concern is, yalah kau letak budak-budak tu kat belakang, padahal walhal budak-budak ni nak kena ada kat depan dorang. You see, walaupun kalau dia main-main ke atau berdiri dorang solat ke, dia punya saf tetap macam gitu. You see, we have to put our ego aside lah. Which means that yalah kaum-kaum wanita ni, of course kau nak khusyuk dalam kau punya tarawih kan, tapi kita pun kena ingat yang saf-saf ni memang ada dalam hukum. Right, budak-budak perempuan jelah, budak-budak kecil ni yang kat belakang tengah main-main, letak diorang kat depan kita. Itu pun untuk keselamatan juga sebenarnya tu. Betul. You see, so what are your thoughts on this? Yalah macam kadang-kadang diorang tak boleh terima lah yang budak-budak ni bising-bising, kadang-kadang warga tu lah, aku pernah nampak, and it happens to me also. I mean it happens to my wife. Yang warga-warga tua macam macam give that kind of look at my wife dan dengan anak-anak aku, budak-budak kecil. Anak-anak ni semua bising-bising lah. Letak kat luar lah. Bermekat lah. Aku nak solat tau. Alah tolonglah, aku ni nak solat. Aku rasa ini lebih kepada dia macam culture tau. Sorry. Kalau kat Singapore ni, Nusantara ni, it has become a culture for the longest time, and I think today's context is slowly moving towards some modification lah. Macam dia nak renew the understanding about penerapan mengenai adab ni dah nampak tau. Dia nak, in time to come, dia akan melebihi atas adat orang Nusantara. So ada adat orang kita yang memang tak melanggar konsep keislaman, tapi ada juga yang melanggar. So when it comes to this particular situation, dalam maqasid syariah, dia ada satu term as hifzul haya ni, that mean the preservation of life. So when we lead to preservation of life, it means to security, the protection, to protect life, So that is under maqasid syariah, which is this is the maxim of syariah, which means these are macam, dia bagaikan macam tu, the pillars. Right. So ni antara dia, hifzul haya, okay, untuk jaga kehidupan. So anak-anak ni kehidupan kan, kehidupan orang-orang tua diorang. So security wise is very important, especially tak semestinya kau dalam masjid jenayah tak berlaku. Antara perkara yang Rasulullah pesan, 2 tempat yang mana perkara yang tak elok berlaku adalah di pasar dan di masjid. Okay, faham. Right? So perkara-perkara, for example, we can link this lah, antara perkara yang tak diidamkan, diinginkan akan berlaku when it comes to bulan Ramadan. Everyone was sure bulan Ramadan semua alim, semua jadi macam tu kan, khusyuk kan. Tapi there will be some classes of human beings that will take the chance to do criminal activities or do the beyond a person's imagination and with regards to this, the news we have from our neighbors, that this thing happens. It happens. So this concept of nak anak selalu ke belakang ni, it has to stop lah. It cannot you reduce. No, there's no reduction in this context. If we follow accordingly to the preservation of life, right? Pasal anak ni kena colek, apa na'udzubillah, apa dah jadi semua kan. Life, kehidupan seseorang tu, and kita tahu they are not capable to fight off because they are smaller in size. They are kids, for goodness sake, anak. So tak ada masalah kalau anak tu dikepung oleh
kaum ibu dan kaum bapa. And lagi satu, They're supposed to be in the middle lah. in the middle, right? By default, that is the formation. Formation of your saf lah. Betul. Right? Tapi kerana kepentingan untuk untuk to inculcate this kurang. You see, Islam ni dah sempurna. You just need to go and do your research and find angles. Ask around, ask asatiza. Siapa lah, tak sebenarnya asatiza je. Orang-orang yang berilmu tak semestinya diorang menjadi seorang asatiza. You know, but ask around, ask and do a lot of questions, you know, and research. You will find the answer, insya-Allah. Yeah. Macam aku pernah nampak, one clip in dekat Masjid Madinah. Okay. And the father and anak dia kecil. What they do? Diorang ada, kalau di European family, diorang selalu Leash lah. leash, Leash. Leash, Leash. diorang leash tu budak tu. And dia tengah sembahyang. Dia leash lah. Anak dia langkah 2 tapak je, dia tarik. Yeah. So anak dia know where you have to stand. Yeah. Itu Don't go lagi too far. Don't go too far. So kalau kau nak cakap pasal khusyuk, who determine kau punya khusyuk? Khusyuk kau. Ya. Aku rasa biar Allah je yang nilaikan lah kan. Whether kau khusyuk ke tak khusyuk kan. Pasal apa, tujuan kau, niat kau ialah kau nak berterawih. Tapi kalau benda-benda macam gini, inilah salah satu ujian. Kan, kalau kau tak boleh terima ujian macam gini kan, macam alamak aku punya khusyuk dah kira macam dah terganggu kan. Jadi iyalah, bottom line is kau tak payah risau about kau punya khusyuk. Aku rasa Allah akan nilaikan kau punya khusyuk. Kau akan dapat itu pahala pun, insyaAllah. Itu yang aku tak faham tu. Siapa yang nilai kau punya khusyuk? It goes with the intention from the start, from the beginning. Bila kita tahu kita buat anak kita is that age whereby they are so they like to explore, hyperactive hyper kan. So you know already prior to their bedtime they will give their last burst of energy kan. So and memang kitanya solat tarawih kita memang that timing, you know, is their bedtime timing. So if you choose to bring them, you got to anticipate that they're gonna create a ruckus. They're gonna do a lot of things to evade your concentration, no. So the solution is jangan bawa kalau you have to solat tarawih, which is not fardu, is sunat, then do it at home until you find someone to take care. You think that is gonna be a challenge? Why find trouble when trouble never find you? Right? Okay, you see, okay. So at the end of the day, tak ada masalah. I am perfectly fine. I actually support the fact that, you know, parents who leash their child, although okay, we're gonna go into that specific generation whereby this is leashing, you are mistreating children. No. It's not about that at all. It's about security. So this is secure. You secure the child, right? Betul. So it has got nothing to do. You are making the child as though it relates to what we leash our animals, especially macam dogs. And they lose the leash. Right? Yeah. Leashing, we know we relate it to dogs. Right? Not to cats and whatsoever. So now we leash the child because we know security may be compromised when we are at a big area. You know? Misconceptions on understanding the leash. The leash. So bagi aku tak ada masalah kalau kena buat tu. Lagi-lagi kalau kat Masjid Nabawi atau Masjidil Haram, kecoh tau. Budak-budak dorangnya sense of boleh hilang dia bearing they do not know. Dorang tolong lari je tau. Boleh hilang sih. Boleh hilang. Dah lah banyak. Dah lah besar tempat. Boleh hilang. Betul. Kita salah pintu keluar, kau pusing lagi setengah jam. Hilang. Baru sampai pintu yang asal. Maybe that's the reason lah dorang leash dorang punya anak. Security kan? wise. lah. Itu je kan. So bagi aku macam tak patut lah. Macam kau nak bawa anak tapi anak kau kasih terbiar, kasih lari. Kau nak tawakal ini bukan time betul-betul. Ya Allah, aku tawakal anak aku di tangan kau. Habis something jadi, terus tak, ya Allah kenapa kau menegur aku macam ni, ya Allah. Itulah. Apa ni? Alamak, susah datang. Itulah. Allahu Akbar. Okay, another factor pula. Okay, kita dah biasa dengar lah. Kalau tiap-tiap nak masuk bulan Ramadan, mesti FYP ni keluar. You know, orang sembahyang laju. 20 rakaat boleh take about 8 minit or 10 minit most
Max. You Ui. know. Laju sangat lah. Espresso. Sekarang asal nak naik laju-laju Macam motorbot lah. Kenapa nak naik laju-laju? Imam boleh laju pula tu je. You know, pasal apa? Pasal besok orang nak kerja. You see aku pegang Tak ikhlas macam itu kan. Betul, keikhlasan ataupun no, the whole act of it is memalukan. Ya. Okay, memalukan. And then apa kau nak menghayati dari solat sunat tarawih tu? Apa yang kau menghayati? This is the only time bila solat tarawih zaman sekarang banyak imam membaca daripada Al-Quran tersendiri tau. Berjuzuk-juzuk tau. Majority of the Muslim countries now diorang khatam nanti 30 juzuk. That means satu hari satu juzuk. Okay, divide accordingly lah, 8 rakaat atau 20 rakaat kan. So divide accordingly. So dalam Quran Allah sebut surah Al-Muzammil ayat 4, auzubillahi minasyaitonirrajim, warattilil Quran tartila. Bacalah Quran dengan tartil, which means perlahan-lahan serta dengan tajwid. Makhraj dia betul. Betul. Allah dah pesan bila Setuju. nak baca Quran, baca dengan tartil. Kita tak question, habis yang tengah belajar ni macam mana? Tak, yang tengah belajar dapat pahala 2, double. Orang yang dah tahu baca Quran sengaja kasih motorbot, kau bukan dapat pahala. Kau rabak siul. Quoting from the videos kan. Macam itu apa tu? Nauzubillah, nasib baik tak habis dia cakap asyik. Astagfirullah. Aku tak boleh, aku nak kena keluarkan lah. Cakap. Ya, memang dia kau gatal dia nak keluar. Aduh, cakap, kenapa aku cakap Allah. Ya. So 10 minutes 20 rakaat. Kau tahu tak? Laju tu. Okay, aku dah pernah experience Ramadan kat Mekah, Madinah. They did 20 rakaat kan. 20 rakaat campur 3 lah. Okay, 20 rakaat tu lah, the main one. Total timing, kalau kita start daripada Isyak, kita akan habis close to almost 11. Depends on the imam. I see. Okay. Which means because diorang baca sekiranya satu 10 set kan, 20 kan. Betul. Satu set tu they will try and do a few pages tau. Depends on the storyline. Right. Okay. So satu harinya solat tarawih tu is satu juzuk. So satu juzuk selalunya 20 to 22 pages. Right. Okay. So divide accordingly lah. Divide accordingly. So kalau ahli Quran atau kat Syria pun aku macam itu. Macam itulah. Macam itu. Kalau satu hari satu juzuk, 10 minit apa sah? Auzubillahi minasyaitonirrajim. Assalamualaikum warahmatullahi. Dah. Itulah. Mungkin 10 minit atau tak ada berminit-minit ni. Tak sampai pun satu page pun. Itu bolehlah surah-surah lazim, surah-surah juz amma atau 3 kul. Bolehlah 10 minit. Tapi the whole concept is you are making a mockery out of kalamullah. Tapi kalau yang dululah masa kecil-kecil itu jam, kalau korang masih ingat arwahnya Ustaz Osman bin Jantan. Okay. Dia selalu dia buat dekat Masjid Ansar. Dia punya baca semua 3 kul aja. Itu pun it takes about nearly 45 minutes to do 8. Ya. Boleh baca 8 aja 3 kul. Dia hayati lah. Hayati. Ya. Simple aja. Sometimes that's why I say it's not the quantity, it's the quality. But the best is when it comes to quantity and quality. It's very rare. But you will experience that in Middle East countries because that is just their culture. And Alhamdulillah Nusantara ni sekarang dah adopt that concept tau. And makin lama makin orang generasi yang muda ni diorang dah faham secara gitu. Orang tua-tua dulu baru-baru diorang introduce this, diorang tak boleh angkat pasal selama ni diorang main 3 kul atau surah-surah pendek je kan. Then to them dah habis. Itu pun dah penat. Kalau start pukul 8.30, pukul 9.45 habis macam itu. Tapi kerana yalah kita berkembang, masa berkembang and then keadaan pun berubah, namun kita dah akan biasa dan dah terbiasa dengan surah-surah Al-Quran sendiri, which is the best lah, you know, is the best. Kena dengan imam-imam yang baca sedap-sedap, terbawa coffee lah kan, coffee. So yalah, ni konsep nak laju-laju ni semua
Entahlah, bagi aku macam aku question lah Apa lagi macam 10 hari last Ramadan kan, Lailatul Qadar. Macam mana? Betul. Kau kan macam mana? Kau tak akan feel lah. Orang nak dapatkan tu, feel je. Nak dapatkan tu feel qiyam kan. Macam mana? Kalau kau nak pergi laju-laju macam gitu. Kau tak ada fikir ke pasal yang Lailatul Qadar? Betul. Yang 10 hari last Ramadan tu macam mana? Kau tak fikir ke pasal tu? That's why dia al-umuru bimaqasidiha. That means segala perkara itu didatangi oleh maksudnya tersendiri. Inna ma'anu bin niat. You punya, actually what are you going for? You see, that's why bulan Ramadan ni is the time that you do a lot of tazkiyatun nafs. That means muhasabah. Soal hati kau, keikhlasan hati kau mana, where do you see yourself from 1 year down the road as a Muslim, not as a human being or an individual, a worker. No, as a Muslim, we are supposed to strive better. We are supposed to readjust, recalibrate kita punya frekuensi, kita punya matlamat hidup ni. Kita tahu sebagai seorang mukmin, seorang orang yang beriman, sedaya upaya untuk menjadi seorang iman ni, kita banyak muhasabah untuk mendapat keredaan dan rahmat Allah. And kita selalu kena remind ourselves that that dunia ini hakikatnya adalah satu penjara untuk orang yang beriman. Dia akan menjadi satu penjara, which means that Allah akan menduga kita untuk lihat di mana kita berada atas keyakinan kepada Allah Azza wa Jal. Okay. Whenever we are tested, it is a sign that Allah is taking you and still you are still in His Rida. You're in His sight. He's still taking concern, and He wants to see how you handle that situation. Right. Aku tanya kau, you got time kan? Okay, kau punya soalan, aku pun ada lagi satu soalan. Okay, kau dulu, tak apa. Aku nak tanya kau, I mean, it could be wrong, could be right. Okay. Kalau sesuatu, masjid, okay, kalau ustaz tu dah start baca ikut 30 juzuk, okay, and dia punya baca very slow, dia menghayati semua, and people daripada kau boleh dapat ramai, terus kurang, okay. You understand tak? Kekurangan. Okay. Pasal apa? Aku dulu kecil-kecil aku pernah experience. Macam aku ikut arwah bapa aku pergi Masjid Ba'alwi. Okay. Somehow aku tak tahu, aku dah ke depan sangat. Okay. Aku dah tak boleh dah tak boleh lah, babe. Kau nak elak ni. Lepas 8 rakaat kau nak elak. Macam aku masa baru primary school aja. Yalah. Nak tak nak, babe, 23, babe. Yalah. Macam nak nangis. Aku balik aku nangis. Aku okay, yang soalan kau ni, aku pendapat aku, imam also need to consider about makmum. Of course. Mesti. Makmum whereby, yelah, of course kau nak bawa panjang-panjang ayat tapi kita pun dorang I mean all due respect that kadang-kadang imam pun akan fikir makmum yang kat belakang tu kadang-kadang dorang bekerja, that kind of stuff. I mean at this age and day and age. Yes. Lagi-lagi kita Singaporean, kita besoknya nak kena bekerja and all that lah, you know. So how keadaan Singapore ni, we are very fast-paced country tau. Which means the next day everyone is working. Yes. We are not putting the weekends. Let's put Monday to Thursday. Yeah. Okay. So aku tahu yang sekarang punya approach is imam takes this as an important factor. So let's see this year Monday to Thursday macam mana dia punya pattern. Pasal setahu aku, memang aku believe dah diterapkan kepada semua imam-imam, especially gitu kan. tarawih ni, jangan terlalu panjang. Nak baca Quran boleh, daripada Quran juzuk-juzuk, tapi cuba complete within an hour.
Because besok orang nak kerja, penat and all. So memang kalau budaya macam gini diterapkan, bagi aku menggalakkan, first of all the exposure dengan Al-Quran as itself, instead of just surah-surah lazim, surah-surah pendek. Masa surah pendek kat rumah pun kau boleh buat sendiri, So bila lagi nak dengar Quran-Qurannya version, Sekarang bulan ni lah, bulan Ramadan lah yang kita akan dengar. Betul. Dan the importance of imam knowing the situation of every individual, every jemaah tu is very important. You need to anticipate and you need to think out. You need to emotionally think for the person behind you. Yalah, bebek ramai jadi kurang kan. Kita tak nak macam tu lah kan. Betul. And kurang-kurang ni aku tak faham lah. Aku really don't understand. Kita sampai dah tahu dah menjadi satu kebiasaan. The first 1 week, 10 days. First 10 days, full pack. Towards the 10 days sampai terkasar bahasa, orang cakap yelah diorang semua tengah kat ni. Siapakan Ramadan lah. Persiapan diorang kat Busra Street. Kat Busra Street, kat Geylang Serai. Tak ada masalah, boleh pergilah lepas tarawih. Pergi tarawih atau weekend kan, buat tarawih kat rumah, lepas tu pergilah. Tapi jangan kosongkanlah masjid kita ni semua. Bila lagi kita nak tengok, takkan nak tunggu every Jumaat je atau Hari Raya kan. So but Alhamdulillah lah, aku tengok macam ada perbezaan sekarang. Dia tak rabak macam dulu. Last week confirm kau macam kau boleh duduk selang kaki, boleh goyang kaki, cakap tak ada jemaahnya, confirm. And kau pergi memang 7-8 saf je. Patut akhir-akhir ni adalah yang paling impact tau. Dia makin, dia boleh start tak seramai, makin lama towards the end makin ramai sampai keluar kandang. Itu lagi mulia kan, syok lah kan. Kita tahu kita membesarkan kan, especially the last 10 days of Ramadan. So I mean like there's something for us to change the culture. InsyaAllah aku rasa boleh. Okay, last but not least, okay, aku ada soalan juga. Sebelum kita mula bergantian ni, soalan aku adalah, yalah, of course kita ni dengan zaman-zaman media. Okay, of course kadang-kadang kita tak akan lepas dengan media-media. Okay, aku punya concern is people yang suka komen-komen, so kalau boleh tu, orang kata tu nak komen tu biar yang senonoh lah, yang senonoh lah, ataupun jangan menyakitkan hati orang. Maksud kau kat social media lah. Social media kadang-kadang orang pun suka komen-komen ni. So keyboard warriors lah. So akhir kata untuk korang, untuk orang-orang ni lah. Aku tak nak cakap keyboard warrior lah, tak bagus lah. So kita nak direct to what situation orang bagi makan Bukan macam komen-komen, diorang pergi post komen macam eleh lah, macam betul dengan kau lah. Aku haters rasa haters ke. Aku rasa senang. Kita, everyone has our own responsibility. Kurangkan lah. Kita sendiri make the first move to less be on the social media platform. Melainkan penting je lah, kalau kau boleh control your tongue or your fingers to comment negatively, then it's your choice. Tapi to start with, I think that we should just cut down on this and just be kau increase your ibadah lah. Try your best. Memang susah. Al-jihadu fi sabilillah. Dia jihad ni di perjalanan Allah kan. Minta dalam mengharap untuk mendapat keredaan rahmat Allah. So jihad ni memang payah. Jadi kita berjihad lah bulan Ramadan ni untuk kurangkan segala-galanya. Bukan lepas Ramadan terus boleh double triple lah, return lah, bayar balik. Tak ada. Cuma daripada tu, manalah tahu kau buat lillahi ta'ala, Allah pun naturally kurangkan kau punya habit. Nak sikit-sikit nak tengok social media, sikit-sikit nak tunjuk social media kan. Semua orang, we are all guilty of it, right? Ziyad, kata-kata akhir Ziyad, sikit-sikit. Ya, pada aku tu kalau yang disunat tu jangan terlampau kau kejar. Yang fardu tu kau selesaikan. Betul. Sebelum kau mengejar yang sunat. Betul. Diutamakan lah. Diutamakan. Priority. Okay, untuk aku pula, ingat guys, kita beribadah ni di bulan Ramadan, kita tidak boleh disamakan dengan ibadah yang kita lakukan di bulan Ramadan. So kita belum tahu kita akan sampai Ramadan yang akan datang atau tidak.
So ambil peluang ni di bulan Ramadan, jaga lisan, jaga tangan daripada komen-komen atau viral hal-hal yang boleh menyebabkan merosakkan ibadah kita. So boleh hilang semuanya dengan mulut, boleh habis semuanya dengan tangan, kalau dia menggunakan pada tempat yang menyebabkan runtuhnya ibadah kita. So oleh sebab tu jaga mulut dan jaga lisan. Amin. Sama pun jaga tangan, jari-jari, supaya sesuatu yang tak boleh merosakkan ibadah kita lah. Rugilah kalau untuk kita bila berada di bulan puasa ni, kita tidak dapat fadilat puasa lah. So seperti biasa kita akan menutup tirai. Kita mengucapkan ribuan terima kasih bagi mereka yang telah mendengar episod kami. Kami juga ingin minta maaf sekiranya kalau ada kekhilafan dari kami. Yang baik datang dari Allah, yang kurang datang dari kita sendiri. Semoga bulan Ramadan membawa barakah bagi kita semua. Marilah kita tingkatkan ibadah kita. Semoga kita dapat menjalani ibadah puasa dengan semangat serta keikhlasan. Selamat berpuasa guys. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi